kerja macam kau ni. Apa kau buat sekarang? Agent? Affiliate? Lambatlah aku nak kaya bro. Tapi kerja mu tu Farouk. Orang bayar pakai duit kot. Buat lain. Baik daripada Asyhadu an la ilaha illallah. Hai, saya Ben Nifni dari Department Marketing dan Branding. So dalam short film Langkahku Kembali ni, saya memainkan watak sebagai Farouk. Alright, hai. Nama saya Hanif. Saya membawakan watak Daniel dalam short film Langkahku Kembali. saya Nick Fazli daripada Department Solution. Saya memegang watak saya pun tak ingat, Zul. Hai, saya Sufian Mahmud. Saya melakukan watak seorang bapa yang bedridden bernama Hussein. Hai, Assalamualaikum. Saya Fakrul. Saya daripada Jual. Dalam cerita short film Agent to You ni, saya sebagai cameo. Nama dulu Amran kan? Nama Amran lah. Kalau ikutkan daripada short film lepas, Amran. Tapi tak pernah di-mention. So, saya Najwa, aka Wawa, yang cute, biasa orang panggil cute. So, dalam short film ni, Wawa memegang watak sebagai ibu kepada Farouk. Hai, nama saya Nana dari tim Marketing Branding. So, watak Nana dalam Langkahku Kembali ni adalah waitress, makeup artist dengan wardrobe. Hai, Assalamualaikum. Saya Arif Masri. Kenapa saya Arif Masri? Sebab dekat Agent to You ada dua Arif. So, saya labelkan saya Arif Masri. Saya merupakan watak penarik kereta ataupun wakil bank lah, yang akan menarik kereta watak utama kita dalam filem Langkahku Kembali. Hai, saya Arif Kushairi, Arif K daripada Marketing Branding. So, saya merupakan pengarah untuk short film ni, Langkahku Kembali. Dan saya juga orang kata second script writer lah. Second script writer juga untuk short film ni. Bagi penulis skrip, saya nampak okay. Actually cerita ni daripada kawan baik saya sendiri. Sangat baik, saya sangat baik dengan dia daripada kecil saya kenal dia. So saya nampak cerita dia punya life ni kan macam best lah boleh dijadikan movie ni. So that's why datangnya idea dan saya discuss dengan kawan saya lagi tu, dua orang, which is Arif Kushairi dan juga Arif Masri. Saya discuss dengan dia dan diorang pun setuju why not jadikan short film. Dalam pada masa yang sama juga orang boleh tengok macam mana cabaran untuk naik dalam hidup ni bukannya mudah. Banyak juga cabaran yang perlu dilalui. Okay, sebelum ni pengalaman adalah few project sebelum ni, tapi tak adalah official ataupun tak adalah terlalu macam sekarang ni lah. Kira macam sekarang ni kita buat something yang more lebih ke arah profesional, lebih betul, lebih real. Macam sebelum ni pun pernah buat, tapi dia macam like a simple story yang tak terlalu, yang sangat minimum crew, tak ramai. Cuma this time kita nak membawakan satu environment yang ke arah profesional lah, yang melibatkan ramai orang, ada skrip, ada pelakon ramai, dan semuanya berbakat dan mempunyai equipment yang baik untuk kita membuat sesi shooting ni lah. Right, so Farouk ni dalam Langkahku Kembali ni, dia seorang yang optimis. Kalau dia nak sesuatu tu, dia akan cuba buat dan mengedepikan perasaan orang apa semua, sebab dia nak, bila dia nak tu dia nak lah. So dalam masa dia tengah high time tu, ada cabaran-cabaran yang dia hadapi. Okay, watak Daniel ni basically dia adalah seorang yang humble dan dia adalah seorang sahabat yang boleh dikatakan agak caring kepada kawan-kawan di sekeliling dia, terutama apabila dia melihat sahabat dia ni, si Farouk, ada menghadapi kejatuhan lah dalam hidup. Karakter Zul ni dia lebih kepada orang yang baru nak mula, tak nampak nak buat bisnes, and then selekeh lah mula-mula kan. Lepas tu dia gila-gila sikit lah.
Dia sempoi, santai, macam tu lah. Tak ada nak serius sangat macam seorang gitu. Hussein merupakan seorang bapa yang bedridden yang dijaga oleh anaknya, Farouk atau dengan panggilan Alung. Yang mana Hussein ni berasa terhutang budi dan juga berasa bersalah kerana anaknya committed, sanggup menjaga Hussein ni di ujung usia, yang mana sanggup meninggalkan bisnes di kota, sanggup tinggalkan percutian bersama keluarga demi nak menjaga ayahandanya yang tercinta. So dalam watak ni, saya sebagai cameo yang saya mengimbau kembali kisah-kisah lama tu bila terserempak dengan watak Farouk lah. Kan, masa tu Farouk dia macam struggle buat bisnes, tu saya terserempak dan saya nampak, saya mengimbau, tu zaman struggle saya. Bila kita berhutang dengan bank di dunia sebenar, kita tak tahu, setengah orang dia tak tahu apa akan berlaku kalau kita tak bayar betul. Tapi memandangkan kisah ni kisah sebenar, jadi saya melakonkan watak lah apa sebenarnya akan berlaku apabila kalau kita tertunggak dengan bank sehingga ke maksima time dia lah. Jadi saya ibarat orang bank lah yang akan menunjukkan apa yang berlaku. Jadi orang tak perlu lalui, biar dia orang tengok dan ambil iktibar. Itu dia. Right, so peranan Ibu Farouk dalam ni, peran Wawa dalam ni adalah macam Farouk ni dia tak balik dan sebagainya. So peranan Ibu Farouk adalah untuk kita pujuk Farouk supaya balik sebab ayah dia tengah sakit dan sebagainya. Macam itulah. Nana ada watak waitress dihitam kopi, digombak promote, dan juga makeup artist. So Nana makeup semua kita punya talent seperti Cik Ben, Tuan Safian, dan Nana buat wardrobe untuk talent kita. Cabaran utama pada saya adalah tentang bagaimana saya nak mengadaptasi, mengekspreskan daripada satu naskah tulisan tu kepada satu visual supaya cerita yang kita nak sampaikan tu boleh sampai kepada semua orang. But Alhamdulillah everything kita itulah functionnya teamwork ni. So bila kita semua team boleh orang kata apa bersetuju, berpakat, so everything nice and senang lah untuk kita nak proses benda tu. And the best is semua orang boleh dengar cakap saya. Cabarannya macam kita dah plan nak shoot dekat location ni pukul apa ke pukul berapa kan, tiba-tiba tak dapat pula habiskan time tu. Tapi overall saya seronok bekerja dengan tim di Agent to You ni lah, sebab semua kita orang dah sekepala kan. So best je sebenarnya. Cuma sepanjang shoot pengalaman tu saya rasa sebab tahun lepas saya buat saya punya sendiri, so tahun ni saya rasa planning dia tu adalah lebih tersusun lah. Sebab tahun lepas saya plan sendiri, jadi saya ni seorang yang kelang kabut. So saya rasa lah tahun lepas tu kelang kabut macam mana. Tahun ni saya rasa dia tersusun. Kalau kita nak shoot satu tempat tu, kita tahu apa yang akan berlaku pada hari itu dan kita fokus scene itu sehingga selesai. 2-3 jam untuk satu scene pun tak apa. So kita tak rushing lah. Kalau tahun lepas 2-3 jam tu mungkin dah 5-6 scene kan, kelang kabut lah. Dia punya planning tu sangat teliti dan buatkan kerja jadi smooth lah. So pengalaman Nana, this is my first time shoot short film raya untuk Agent to You. So Nana rasa sangat best dan at the same time rasa sedih sebab cerita dia sebab based on real story. So sangat best sebab shoot dengan uncle ni. Saya punya komen tentang kita punya production, it's very good. Production kita sempoi lah. Lepas tu director kita dia seorang yang sangat particular. Dia agak particular. Tapi senang lah bekerja dengan beliau. Sebab apa, dia ada idea dan juga dia bagi kita direction apa yang kita kena buat. So daripada situ kita boleh asah jadi lebih baik lah dari segi mutu lakonan tu. Tapi best moment yang dengan kita buat shoot kat Hitam Coffee lah. Time tu memang pack masa, kejar masa, kena kejar flight balik, ada event kat Kelantan apa semua. Tapi kenangan manis lah. Sebenarnya boleh tahan jugalah cabarannya kerana saya jarang
acting, berlakon ya. Tapi barulah saya tahu bahawa lakonan ni menuntut kepada keupayaan untuk menukar perasaan bercampur ya, perasaan seorang bapa yang dah meninggal dunia, nak mendalami bagaimana pula orang kata situasi nazak macam mana nak gambarkan tu. Jadi quite an experience memang boleh tahan jugalah banyak kali take kita buat. So sekarang baru saya faham lah kenapa aktor dan aktris sendiri bayar dengan lumayannya, kerana mereka perlu menjiwai watak tu. Dan saya selaku amatur ni, saya harap okey lah kot. Jangan lupa untuk saksikan short filem raya kami. Okey, jangan lupa saksikan kita punya short filem Langkahku Kembali di YouTube Agent to You. Stay tune, tengok, jangan tak tengok, siapa tak tengok, Arif K punya ni doh pengarah doh, come on doh. Mesti lah, mantap. Jangan lupa saksikan. Tahun lepas saya punya touch, tahun ni Arif K pula punya touch. Korang-korang yang mencari ataupun suka dengan kisah-kisah yang menyayat hati, yang gembira, korang kena saksikan short film ni sebelum raya. Kita akan keluarkan di platform YouTube Agent to You. Jangan lupa tengok dan subscribe. Jangan lupa saksikan short film Raya Agent to You, Langkahku Kembali di platform YouTube Agent to You. Untuk kawan-kawan kat luar sana, ada yang kenal saya ke, tak ada yang kenal saya ke, kawan-kawan saya yang lama ke, minta tolong follow kami. Minta juga support kita punya short film ni. Support anda amat penting untuk orang di luar sana bukan. Mantap. Baik dia Farouk. Saksikan tayangan short filem raya Langkahku Kembali. Alright, so bagi anda yang menanti-nantikan short filem Langkahku Kembali ni, jangan lupa follow YouTube channel dan semua platform Agent to You, termasuklah TikTok ke, Facebook, Instagram dan sebagainya. Follow. So nantikan short filem Langkahku Kembali ni nanti. Kau nak harap kerja macam kau ni, apa kau buat sekarang? Agent, affiliate, lambatlah aku nak kaya bro. Tapi kerja mu tu Farouk. Orang bayar pakai duit kot, buat lain. Baik dia Farouk. Asyhadu an la ilaha